surat 80. Ayat berapa Ustazah? 80, muka surat 80 ayat 15 surah An-Nisa sampai ayat 19. Ayat 15 sampai 19. Nak baca ke? Boleh, ni siapa nak baca boleh Ustazah dengar. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله Yatawafahunnal mautu. Tadi tersilap sebut mauta. Oh ya. Hatta yatawaffahun. Hatta. Ambil yang daripada hatta. Hatta yatawaffahun hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila wal orang lain pula Ada siapa ke nak baca? Saya sambung tengok Fazilah banyak tadi. Saya sambung. Okey, Barakayah sambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ada yang nak sambung ke? Ada siapa lagi ke nak baca? Tak ada, saya sambung bagi habis. Kalau tak ada, Barakayah sambunglah. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Ya, Alhamdulillah. Selesai bacaan surah An-Nisa 15 sampai 19. Kita tengok beberapa hukum tajwid. Okey, ayat 15 tu kita ada antaranya nisaikum. Tu mat kan? Wajib muttasil. Ya betul, mat Wajib muttasil kan? Ya betul, mat wajib muttasil. Nama dia mat wajib muttasil tu sebab semua kita kata ulama dalam bab
bacaan panjang tu semua baca melebihi 2 harakat. Tak ada yang baca 2 harakat sahaja untuk mat wajib. Sebab tu nama dia wajib lah. Tapi itu tidak, dia berbeza lah istilah-istilah ni. Kalau istilah dalam hukum tajwid, bila sebut wajib tu maksudnya seluruh ulama' tak ada yang berbeza lah. Tapi kalau dalam bab hukum fiqh, bila sebut wajib tu maksudnya buat, maksudnya dapat pahala, tinggal dosa. Macam kan, wajib puasa, wajib solat tu bezalah, sebab kadang-kadang ada orang salah faham bila kata mat wajib maksudnya kalau kita tak panjangkan dapat dosa ke Ustazah? Oh bukan. Dia bukan kita kata berdosa kalau kita baca 2 harakat, tak. Cuma dia menyalahilah daripada segi tahsin bacaan yang baik tu. Tapi tidaklah berdosa. Yang berdosa bila kita baca Quran ini ialah kalau kita sengaja membuat bacaan yang mengubah makna, ubah baris, kan, daripada dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tersilap, macam baris tersilap tu, dimaafkan. Jadi itu sebab tu kita kata tak perlu takutlah nak belajar Quran ni, kan. Bila kita belajar Quran, dia bertambah pahala. Okay, jadi untuk nisaikum, kan, kita kata mat wajib muttasil. Bacaan dia, alim ulama' semua baca melebihi 2 harakat. Maksudnya biasanya 4 harakat lah. 4 harakat. Min nisaikum. Okay. Kemudian sabila. Okay, ayat 15 lagi. Ni kita kata untuk kita wakaf tu kita baca 2 harakat. Sabilah. Kita wakaf kan 2 harakat. Ni panggil mat. Ada siapa tahu mat apa? Iwat. Ya, betul. Mat iwat. Mat iwat. Daripada sabilan dia jadi sabilah. Hatain ke fathah. 2 harakat. Iwat tu maksud iwat. Iwat tu maksudnya ganti. Ganti. Daripada tanwin kita ganti kepada fathah. Tanwin tu maksudnya ada 2 fathatain. Jadi kita ganti kepada 1 je dan kita panjangkan 2 harakat. Sabilah. Okay. Kemudian ayat 16. Okey. Tawwabar rahima. Okey, ada tanwin bertemu dengan ra. Tahu tak ni hukum apa? Tanwin ba tu kan atas tu ada fathatain. Fathatain tu bertemu dengan tawwabar rahima. Yang ni kita dengung ke tak dengung ke? Tak dengar. Kita tak boleh dengung. Kita tak dengung kan? Jadi dia nama dia idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham tu maksud dia dalam bahasa Arab, maksud dia memasukkan. Masukkan bila tanpa. Bila tanpa gunnah tu dengung. Tanpa dengung. Sebab tu kita baca Tawwabar rahimah. Kita tak berlama-lama lah. Tawwabar rahimah. Itu salah lah. Jadi kita baca Tawwabar rahimah. Tak ada dengung. Okay. Kemudian ayat 17. Kita tengok apa. Hukum lain pula. Aliman hakimah. Tanwin bertemu dengan huruf ha. Aliman hakimah. Izhar hakiki. Nama dia izhar Hakiki. halqi. Kalau hakiki tu ikhfa. Ikhfa hakiki. Oh, okay. Hakiki izhar halki. Kalau izhar halqi. Izhar halqi ni dia nyatakan. Aliman Hakiman. zahir kan. Man, apa yang dizahirkan? Dizahirkan bunyi tanwin tu, nun tu. Aliman hakima. Halqi, idhar halqi. Nyata. Kemudian
ayat 18 tu, okay, kita ada hatta idza, ada mat. Ni nama dia mat apa? Mat jaiz munfasil. Betul. Ni mat jaiz munfasil. Apa itu jaiz? Jaiz kat sini pun berbeza dengan dari segi fiqh lah. Nama dia, kalau maksud dia tu harus. Maksudnya jaiz kat sini, ada ulama yang baca 2 harakat, ada ulama yang baca melebihi 2 harakat, 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat lah. Ada yang baca 2, 4, 6 macam itulah. Maksudnya dia bukan semua yang baca panjang melebihi 2 harakat. Ada juga yang baca 2 harakat. Tapi kalau kita kata riwayat kita di Nusantara ni, kita ambil bacaan Quran ni, riwayat kita ni daripada Hafs an Asim sampailah kepada Nabi SAW. Tu cara bacaan kita, iaitu 4 atau 6 harakat, 4, 5, 6 lah. Lebih daripada 2 harakat. Tapi ada juga bacaan imam-imam lain yang baca 2 harakat sahaja. Tapi kita tak, kita kata kita tak baca macam tu lah. Macam Ustazah sendiri biasanya untuk mat-mat yang ada, kita kata tanda macam ombak tu, untuk praktikalnya Ustazah buat 4 lah, mudah 4. Okay. Tapi Ustazah kan kalau macam dalam surah apa tu, Qul ya ayyuhal kafirun tu kan, dia kan banyak sangat apa, mat jaiz kan. Mat jaiz. Tu kalau semua nak panjang tu rasa macam kalau rasa sebab banyak sangat. Boleh, maksudnya kalau kita rasa kita tak ada nafas, kita nak ambil yang 2 pun boleh, 2 pun boleh. Qul ya ayyuhal kafirun. Macam kita kata mat arid li sukun tu, yang hujung pun boleh baca 2, 4, 6 juga. Dia punya mat tu. Cuma sekali kita guna, kita ambil 2 lah. Maksudnya kita tak adalah kejap bacaan tu panjang, kejap pendek, kejap panjang, kejap pendek. Itu dari segi tahsin lah, dari segi bacaan yang baik. Tapi adakah kalau kita kata, kita dengar orang tu baca kejap, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan sekejap panjang, sekejap pendek. La tu dia tak panjangkan, dia buat 2 harakat je. La a'budu. Ya tadi panjang. Adakah berdosa? Tak berdosa. Itu yang kita nak jelaskan kat sini. Sebab dari segi tajwid panjang pendek, ada dengung 2 harakat, yang tidak kita panggil lahan khafi, yang tidak mengubah makna, kan. Jadi itu tidaklah berdosa. Kalau kita dengar, dia ni baca, berdosa ni baca macam ni. Tak berdosa. Cuma dari segi tahsin, kalau imam-imam dengar, alim ulama dengar, kata, bacaan dia ni tak ada tahsin ni, tak elok ni. Kan. Akhirnya bacaan orang tak pilih dia jadi imam lah biasanya kalau bacaan macam tu, kan. Dia tak, tajwid dia tak berapa kemas, tak cantik lah. Tapi dari segi kita kata dosa pahala tu, alhamdulillah kita kata dalam Quran ni, dari segi Al-Quran ni banyak yang dimaafkan, Okay, jadi jangan takutlah untuk baca Quran. Sebab ada orang kata, Ustazah saya takutlah baca Quran, nanti salah tajwid berdosa. Tak. Maksudnya kita baca Quran ni kan dapat pahala walaupun kita baca dengan susah payah. Kejap kita baca kan, kadang yelah mungkin tak lancar lagi kan. Kita dapat 2 pahala. Sebab apa? Sebab usaha tu. Usaha baca juga walaupun payah. Dapat 2 pahala. Tapi untuk orang yang memang dah lancar baca Quran, dah sering baca Quran, tu alhamdulillah lah pahalanya. Kan? Dari segi tahsin bagus tu. Dalam hadis ada sebut. Jadi jangan takut baca Quran kalau kita tajwid masih lagi, maksudnya tu kan tak berapa elok lagi. Tak apa. Okay. Mana tadi hatta tadi kan, cerita pasal mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Munfasil tu dia berada terpisah dalam 2 kalimah yang berbeza. Itu maksud munfasil. Kalau muttasil tadi, mat wajib muttasil sebab dia berada dalam 1 kalimah. Muttasil tu dia bersambung lah.
Mat tu berada dalam satu kalimah. Okay, jadi yang membezakan antara mat wajib dengan mat jaiz ni, mat jaiz bila kita waqaf macam hatta, tak cukup nafas kat situ. Kita baca daripada atas, bila sampai je dekat hatta tak cukup nafas maka kita pun waqaf. Bila waqaf dia jadi 2 harakat saja. Dia jadi macam mat asli. Mat asli. Hatta, lepas tu ambil balik. Hatta idza hadara. Kita panjangkan. Biasanya ustazah biasa 4 harakat lah. Panjang lebih sikit daripada 2 harakat. 2 jadi 4. Dia sekali ganda lah. Kita kata. Okey, kemudian ayat 19, ayat akhir ni. Contohnya syai'au. Okey, baris akhir sekali tu kan. Baris akhir sekali. Syai'au. Syai'au. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Assalamualaikum Ustazah. Dapat masuk. Ustazah, dan saya ni lupalah nak beritahu. Boleh tak nanti kalau minggu depan ke Ustazah ulang yang hukum nun mati yang asal-asal dulu tu? Terangkan sebab ada kawan-kawan yang baru join kan. Jadi untuk nun mati izhar huruf apa, ikhfa. Lupa nak beritahu Ustazah. Kata nak mesej tak mesej. Tak apa. Yang ni Ustazah teruslah untuk minggu-minggu ke depannya. Ustazah. Boleh. Okay. Ya, sama-sama. Idgham. Betul. Yang ni idgham. Idgham ma'al gunnah. Masuk bersama dengung 2 harakat. Syai'au. Kalau salah, macam mana kita nak bezakan ya? Alim ulama bila dia kata dengung tu, maksudnya dia ada masuk ke hidung. Dengung, bila kita kata gunnah tu idgham ma'al gunnah. Masukkan bersama dengung. Maksudnya dia dengung tu dia akan masuk ke hidung. Syai'au. Kan bila kita tutup hidung, dia jadi bunyi kesengau kan? Syai'au. Betul. Kalau bila kita tutup hidung, dia jadi sengau, dia susah nak sebut, maksudnya dengung kita tu betul. Tapi kalau kita tutup hidung, kita baca syai'au. Syai'au. Beza kan? Nampak tak beza dia? Dia tak ada kesan. Bila tak ada kesan tu bacaan yang salah. Bila kita baca syai'au wa yaj'al. Syai'au. Yang tu salah. Sebab dia tak dengung, dia tak masuk ke hidung. Yang betul kalau kita kata syai'au wa yaj'al, kan ada bunyi beza kan? Tu dari segi dengung yang betul dengan yang salah lah. Sebab dulu Ustazah masa baca dengan Ustazah Lubna. Ustazah Lubna ni ajar Ustazah Quran lah. Ustazah Lubna ni Masya Allah dia hafizah dia hafal satu Quran dengan beberapa cara bacaan imam-imam. Macam kita satu je duduk baca ni. Macam Ustazah sendiri pun satu je riwayat Hafs an Asim. Macam dia ada sanad tu daripada Warash, Imam Warash ada imam sebab kita ada 10 bacaan. Kalau tak silap Ustazah Lubna tu ada 10. Jadi dia sebut macam tu lah. Macam Ustazah bila salah baca kan, dia akan tekan lah hidung ni. Dia tunjuk hidung ni tekan. Kata tu bila kita baca syai'au wa yaj'al, tu salah tu. Dia dengar kat telinga pun tak ada bunyi dengung, dia kata. Tak ada ni ma'al gunnah, kena ada gunnah. Macam mana nak tahu gunnahnya daripada hidung lah. Macam tu lah. Okay. Wallahu a'lam. Selesai untuk baca tilawah dengan tajwid lah. Tilawah tadi tajwid. Bacaan muka surat 80 ni surah An-Nisa.
Jadi kita tengok kepada tadabbur, kita nak hayati, kita nak fahamlah apa yang kita baca. Jadi kita tengok terjemahan dia bersama dengan hukum hakam yang berkaitan lah. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Yang ni dah masuk bab jenayah. Kalau dalam fiqh ni dia ada pembahagian lah. Sebelum ni fiqh miras, fiqh pusaka. Fiqh saja pun dah ada pembahagian banyak. Macam fiqh pusaka ni memang ustazah kiranya tahu secara umum je. Ustazah tak detail. Jadi kalau nak tahu secara umum pasal fiqh miras ni memang kena macam ada ustaz ataupun ustazah lain lah. Macam ustazah tak berapa reti sangat. Cuma kita boleh refer lah kepada fatwa-fatwa yang ada. Okay, sekarang ni kita masuk pula kepada fiqh jenayat. Fiqh jenayat ni fiqh berkaitan dengan jenayah-jenayah yang dalam Islam lah. Okay. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji kat sini bermaksudnya adalah zina lah. Ataupun perbuatan yang lain-lain seperti zina, lesbian yang berkaitan dengan hubungan seksual yang haram. Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Fahishah. Jadi dalam Al-Quran bila digunakan perkataan fahishah ni menunjuk kepada dosa yang berkaitan dengan seksual tadilah. Sama ada zina, lesbian, homoseksual dan sebagainya. Tapi sebab kat sini disebut perempuan, jadi antara dua tu lah, sama ada zina atau lesbian. Dalam bahasa Arab dia panggil sihaq. Sihaq tu lesbian. Maksudnya hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan. Jadi haram lah. Kalau zina tu kita pun guna perkataan zina bahasa Melayu kan. Hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Ni 4 saksi. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Jalan yang lain ni, inilah yang kita kata dalam surah An-Nur, kalau wanita tu belum berkahwin, belum pernah berkahwin, kita kata anak dara lah, belum pernah berkahwin, kalau dia berzina, maka hukumannya adalah sebat 100 kali sebatan. Kalau dia dah berkahwin, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Sama untuk lelaki dan perempuan. Lelaki yang pernah berkahwin, kalau dia berzina, ataupun dia memang sedang, maksud kita kata ada isteri lah. Kalau dia berzina, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Itu hukuman dalam Islam. Tapi kalau dia belum berkahwin, maka sebat 100 kali sebatan. Sama, lelaki perempuan tak ada beza. Cuma cara melaksanakan hukuman tu ada beza sikit lah sebab perempuan ni dia ada aurat dia kan. Macam lelaki ni memang dia, dalam kita kata nak sebat tu maksudnya kena buka pakaian dia tu lah kan, sebat. Okay, tak apa. Kemudian, jadi ayat ini masa awal-awal kita kata di Madinah kan, bila kita kata hukuman kita kata jenayah ini bermula di fasa selepas hijrah. Dipanggil di fasa Madaniyah lah, Madaniyah selepas hijrah. Sebab tu kita kata ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Jadi bermulanya hukuman-hukuman jenayah ini adalah di fasa Madaniyah lah, selepas hijrah. Sebab Islam dah kita kata berdiri kukuh kan, kerajaan Islam di Madinah. Okay, jadi awal-awal hukuman itu adalah begini, iaitu wanita itu dikurung dulu. Tak ada lagi hukuman sebat, belum ada lagi hukuman rejam. Jadi ini kita kata ayat awal lah dalam surah An-Nisa. Nanti kita kata surah An-Nur baru turun berkenaan dengan hukuman sebat. Itulah. Dan dalam hadis-hadis berkenaan rejam. Okay. Ayat ke-16. Dan terhadap 2 orang lelaki. Ini hukuman bagi lelaki pula. Ayat 15 hukuman bagi perempuan.
masa awal-awal berada di Madinah itu hukuman dia begitu, kena kurung. Jadi awal 16 berkenaan lelaki pula, dan terhadap 2 orang lelaki yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, sama ada zina ataupun kita kata homoseksual ni lah, maka berilah hukuman kepada keduanya. Hukuman kat sini fa'adhuhuma. Fa'adhuhuma ni alim ulama kata sama pukul, sama ada kita pukul dengan slipper ke baling apa, ataupun dengan kata-kata. Kita keji lah, kata tak bagus, tak eloknya, apa ni berzina, apa ni, maksudnya benda-benda yang fa'azuhuma, menyakiti. Berilah hukuman kepada keduanya, yang menyakitkan lah, hukuman menyakitkan. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Tak kena hukuman. Kalau mereka bertaubat, menyesal, tak buat dah, maka biarkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini kita kata masa awal-awal Islam lah. Ya. Kemudian telah dinasahkan hukum. Kita kata hukum ni telah dibatalkan dengan dalam surah An-Nur tadilah. Maksudnya kena 100 kali sebatan. Jadi bila nak sabit kesalahan? Sabit kesalahan ni dalam Islam bab kita kata jenayah seksual ni adalah dengan dua perkara. Iaitu pertama, pengakuan. Dia mengaku, ya, saya berzina. Macam kita kata zaman Nabi SAW, semasa kita kata hukuman ni dah dinasahkan, kita dah pakai hukuman rejam dan juga sebat. Maka ada wanita yang digelar sebagai Al-Ghamidiyah. Al-Ghamidiyah datang dalam keadaan dia hamil, mengandung lah. Dia datang bertemu Nabi SAW, dia kata, saya mengakulah saya berzina, jadi nak terima hukuman lah. Tapi Nabi SAW kata, tak apa, balik dulu, tunggu anak lahir dulu. Jadi bila anak dia dah lahir, dia bawa bertemu dengan Nabi SAW, kata, okay, saya dah lahirkan anak, jalankanlah hukuman Allah kepada saya. Tapi Nabi kata, tunggu dulu anak tu boleh makan sendiri dulu. Tunggu anak tu boleh makan sendiri dulu. Jadi dia bawa balik, kemudian tak lama tu dia bawa pula dengan anak dia dah boleh makan roti. Bawa roti kat tangan, anak dia duk makan. Jadi masa itulah Nabi SAW melaksanakan hukuman sebab wanita tu dah pernah berkahwin. Jadi berkata berzina tu, jenayah itu berlaku pada orang yang dah berkahwin, maka dikenakan hukuman rejam sampai matilah. Jadi dalam hadis yang sahih ni, mafhumnya, ketika kita kata para sahabat melontarkan batu lah kan, ada yang menghina lah kan, menghina dengan kata-katanya. Jadi Nabi SAW tegur. Nabi SAW tegur, dia kata taubat wanita ini dah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia dah bertaubat, dah tak boleh dah hina dia. Macam itulah lebih kurang ayat mafhumnya lah. Maksudnya dia ahli syurga lah. Walaupun kita kata meninggal dunia dalam keadaan direjam sampai mati, tapi disebabkan dia sudah bertaubat, menyesali segala kita kata dosanya, maka dia ahli syurga lah. Okay. Kemudian ada dalam kisah yang berbeza, seorang lelaki pula. Ni contoh-contoh kita kata para sahabiah dengan sahabat yang dikenakan hukuman rejam sampai mati. Tadi Ghamidiyah, gelaran wanita tu ahli syurga. Dan yang kedua, Ma'iz. Ma'iz, nama dia Ma'iz. Pun dia mengaku. Yang ni kita kata sabit kesalahan zina itu dengan pengakuan. Ma'iz pun sama, dia mengaku dia berzina. Nabi SAW ulang, kot tak berzina kot, peluk saja kot. Nabi nak confirm betul-betul. Jadi kata tak ya Rasulullah, dia mengaku tu. Jadi akhirnya Nabi SAW minta sahabat lah bawa untuk proses kita kata jenayah rejam lah kan, hukuman kepada jenayah zina untuk yang dah berkahwin, maka direjam juga. Sama juga masa ni ada sahabat lah yang kita kata terlepas kata, menghina lah. Jadi Nabi SAW kata sesungguhnya taubat Ma'iz ni Allah dah terima dah. Sekarang ni dia sedang berenang dalam sungai-sungai syurga. Nak ceritanya, bagi orang yang dah bertaubat untuk kita kata kesalahan zina ini,
Walaupun hukumannya hukuman mati lah kan, kita kata rejam sampai mati, tapi peluang ahli syurga tu memang terbuka luas lah sebab dia bertaubat, mati dalam keadaan bertaubat. Jadi itulah dua kisah yang terkenal lah dalam hadis-hadis yang sahih yang berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu sabit kesalahan zina ini dengan pengakuan dia. Yang kedua adalah dengan saksi. Saksi mesti 4 orang. Mesti 4 orang yang melihat betul. Dan sangat susahlah secara realitinya untuk ada saksi yang boleh melihat secara kan biasanya kalau kita lihat kita akan menegahlah, mencegah kemungkaran. Sebab kita kata nak mengelakkan orang tu direjam sampai matilah. Jadi biasanya melalui pengakuan. Jadi susah. Ada pun yang kita kata video ke rekod ke apa tu dia panggil bayyinah, bukti, bahan bukti. Yang tu tak sabit kesalahan tapi dia kena hukuman ta'zir. Itu nak cerita dari segi fiqh jenayatnya lah. Sebab melalui video ke apa kita tak boleh tuduh orang tu berzina sebab video ataupun kecuali untuk suami isteri dia boleh li'an pula. Boleh buat sumpah laknat. Isteri boleh li'an suami, suami boleh li'an isteri, sumpah laknat. Jadi bila berlaku li'an tu maka terpisahlah suami isteri tu. Buat selama-lamanya. Tak boleh kahwin balik dah. Jadi nak ceritanya berkenaan dengan apa tadi ayat 15 dengan 16. Selesailah, maksudnya hukuman itu hukuman awal-awal Islam dulu. Belum dalam surah An-Nur baru disebut pasal sebat 100 kali itulah. Dan dalam hadis Nabi berkenaan rejam sampai mati. Okay, baik. Terusnya ayat 17. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti kemudian segera bertaubat. Maksudnya dia menyesal. Kalau buat dosa tak menyesal, pergi orang kata berbangga pula, dia panggil mujaharah. Tu jenayah lain pula. Jenayah orang yang dah lah dia berzina, contohnya kan. Lepas tu dia pula pergi war-warkan. Hari ni aku berzina dengan orang ni. Dan kita sekarang ni pun memang kita kata belum kita kata dilaksanakan hukuman hudud ke berkaitan dengan rejam ni tak dilaksanakan lah di Malaysia lagi. Jadi orang sedap-sedap lah kan kadang duk mujaharah dia panggil. Mujaharah ni jenayah lain pula. Dia berbangga dengan dosa dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab tu ayat ke-17 ni bagi peringatan lah. Orang yang Allah terima taubat dia, ciri dia macam ni. Bukan ciri orang yang mujaharah berbangga dengan dosa dia. Dia tak menyesal. Tu bahaya lah. Maksudnya hati dia, orang kata dah tertutup dah. Sampai dia tak rasa menyesal. Malah berbangga pula dengan dosa dia. Na'udzubillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini, taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebab tu dosa ni kita kata kalau kita ulang-ulang buat dia jadi ketagih. Lama-lama daripada ketagih tu dia jadi bangga pula dengan dosa. Na'udzubillah min zalik. Kemudian ayat 18. Dan taubat. Dua ayat ni berkaitan taubat. Maksudnya Allah Maha penerima taubat. Tapi syarat dia adalah syarat dia apa? Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Sebab dia tahu dah dia nak mati dah ni. Kita kata bila nyawa roh sampai ke kerongkong. Macam Fir'aun. Kan? Ada sebut dalam kisah kita kata dalam Quran, Allah sendiri rekodkan, ceritakan dalam Quran macam mana Fir'aun masa nak lemas dalam kita kata laut mati tu, barulah kita kata bertaubat. Sekarang aku mengaku Allah lah Tuhan Musa dan Harun. Tapi masa tu dah nak mati dah lah. Tak terima taubat. Jadi syarat dia nak bertaubat ni bukan sebab dah nak mati. Atas kita kata dah nazak dah baru nak bertaubat, maka tak ada dah lah.
barulah dia mengatakan saya benar-benar bertaubat sekarang dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan mereka kafir. Na'udzubillah. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi syarat taubat ni maksudnya dia pertama dia kena menyesal, segera bertaubat dan maksudnya jangan tunggu ajal lah. Dan kalau ada berkaitan dengan hak orang lain, dia kena pulangkan balik. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia kena pulangkan balik. Contohnya kalau dia mencuri, dia kena pulangkan balik. Tapi kalau katalah dia tak ingat dah siapa duit, siapa yang dia curi apa semua, maka dia kena kita kata serah kepada maksudnya pihak berkuasa lah. Kalau kita kata banyak kan. Ustazah, nak tanya sikit. Kalau bertaubat tadi kan, dengan kita menyesal dan juga kena iringi dengan sunat taubat ke? Syarat dia tidak. Tapi tak semestinya. sunat taubat tu digalakkan. Dia bukan wajib. Sebab tu namanya solat sunat taubat. Disunatkan. Maksudnya dapat pahala tambahan lah. Solat sunat pula. Kan? Sebab bila kita nak solat tu kita ambil wuduk dulu. Kita buat tambahan lah. Kebaikan-kebaikan tu. Tapi yang wajib untuk taubat, pertama mesti menyesal. Rasa menyesal tu. Lepas tu kedua minta ampun lah. Maksudnya astaghfirullah ya Allah aku menyesal. Mengaku kan. Kemudian yang ketiga, kalau berkaitan dengan hak orang kena pulangkan balik. Mudah taubat ni yang wajib. Kemudian sunat tu lain-lain kita tambah pula dengan solat. Kalau katalah yang berkaitan dengan solat fardu kita qada balik. Itu yang qada, yang berkaitan qada ni itu pendapat majoriti atau kita jumhur. Jumhur tu maksudnya majoriti, kebanyakan ulama kata solat fardu kena qada lah. Kalau kita pernah tinggalkan dulu sebab kejahilan kita kan, zaman kita jahiliah dulu. Cuma dalam mazhab Hambali, mazhab Hambali kata tak perlu qada dah, tambah dengan amalan sunat saja. Sebab dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan solat ni dianggap sama macam orang murtad. Boleh dikenakan hukuman bunuh. Minta dia bertaubat, kalau dia tak nak juga, enggan juga menunaikan solat, boleh dikenakan hukuman bunuh. Itu dalam mazhab Hambali. Adapun jumhur ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, kata tak, meninggalkan solat tu dosa besar. Tak sampai dia jadi murtad lah, tak sampai dia keluar Islam. Tak sampai dia jadi kafir. Jadi sebab bila dia dosa besar, maka dia boleh kita kata bila taubat tu kena ganti balik lah. Berbeza dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali kata kalau dia taubat maka tak perlu ganti dah lah sebab macam orang baru masuk Islam. Kan, orang baru masuk Islam dia tak perlu. Katalah dia dulu agama Kristian. Umur 30 tahun baru masuk Islam. Maka dia tak perlu ganti solat ke puasa yang pernah dia tinggalkan dulu. Itu pandangan mazhab Hambali. Beza dengan mazhab jumhur lah. Jumhur tu kebanyakan ulama. Jadi Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah ceritalah, dia kata alim ulama bila buat perbandingan, mana pendapat yang paling kita kata paling syadid, strict, antara jumhur ke yang kena qada solat ataupun pendapat mazhab Hambali yang tak perlu qada solat. Mana pendapat yang lebih syadid, yang lebih strict kita kata? Rasa mana? Mana pendapat yang lagi strict? Pendapat Hambali yang tak perlu qada. Hambali, betul. Tak payah qada dah. Tak ada qada dah. Jadi tak ada second chance dah lah. Tak ada second chance dah. Tak boleh nak claim balik. Jadi sebab tu Dr. Zulkifli Al-Bakri kata, alim ulama, dia kata sebenarnya pendapat mazhab Hambali ni lagi strict lah, lagi syadid. Sebab bagi orang yang tinggalkan solat, dia dianggap kufur dan boleh dikenakan hukuman bunuh. Jadi sebab tu tak ada dah second chance kan, dia syadid kan. Adapun jumhur masih ada peluang untuk kita qada. Apa maksud peluang qada tu? Dr. Zulkifli Al-Bakri kata nak mudah kita bayangkan macam kita boleh tengok pahala ni. Solat fardu ni pahala dia besar. Lebih daripada pahala sunat. Kalau nak bandingkan dengan duit RM,
Katalah RM sejuta untuk satu solat fardu. Kalau solat sunat RM500, RM1,000, solat sunat tahajud contohnya kan RM1,000. Solat sunat rawatib mungkin 400, maksudnya ratus-ratus ringgit nak banding dengan sejuta. Jadi sebab tu kita qada balik solat fardu kita. Jadi yang kita nak lebih aulakan, lebih utamakan solat fardu ke solat sunat? Solat fardu qada ke solat sunat? Maka kita akan aulakan, lebih utamakan qada lah. Solat qada, sebab solat qada tu nilai dia RM1,000,000 ni kita nak dapat ni. Tapi solat sunat tu kita, kalau kita mampu kita buat juga. Tapi yang penting lebih aulawiyat dia panggil. Keutamaan tu kita dahulukan solat qada dulu. Dengan jangkaan kita lah. Contohnya katalah kita buat jangkaan kita mula balik umur 13 tahun. Kita solat penuh umur 20 tahun. Jadi lebih kurang 7 tahun. Jadi kita pun buatlah kiraan-kiraan kalkulat. Contohnya setiap hari kita qada, kita solat subuh tunai sekali. Kemudian kita qada solat subuh 2 kali. Jadi 6. Kita akan buat 6 rakaat hak wajib tu. Tapi katalah sebelum tu kita mampu nak buat solat sunat qabliyah sebelum subuh. Kita buatlah. Kita mampu. Kita mampu buat, kita buat. Itu pandangan alim ulama lah bab qada. Itu dari segi taubat lah, taubat bab solat tadi. Cuma yang muka surat 80 ni nak menceritakan berkaitan dengan jenayah tadilah, jenayah seksual tadi. Okay. Kemudian ditutup dengan yang ayat 18 ni, orang yang, jenis orang yang tak diterima taubatnya. Ayat 17, jenis orang yang diterima taubatnya. Jadi Allah bandingkan. Orang yang Allah terima taubatnya, Allah kata orang yang buat sebab jahil dulu kemudian dia bertaubat. Jahil ni apa jahil? Jahil ni bukannya tak semestinya tak tahu. Kalau dia mendahulukan nafsu dia berbanding dengan kita kata contohnya, siapa tak tahu kita kata meninggalkan solat tu haram kan? Kita tahu contohnya umur kita apa 14 tahun, 15 tahun tu mungkin solat kita tak cukup lengkap. Kita tahu kata tinggal solat tu berdosa. Adakah bila kita tinggalkan solat dalam keadaan kita tahu tinggal solat tu berdosa, nanti taubat kita tak diterima? Jadi ahli ulama bincang pula apa yang dimaksudkan dengan tahu, jahalah tak tahu. Jadi ulama kata jahalah ni ada dua bentuk lah. Pertama, memang dia tak tahu pun. Maksudnya tu dosa. Maka dia buat dosa tu. Yang kedua adalah sebab dia gagal, kita kata mengawal nafsu dia. Contohnya dia nafsu tidur dia kan, waktu subuh. Biasanya kita kata remaja ni kan, itu yang kita kata jahil lagi. Sampai dia sanggup mendahulukan tidur dia berbanding solat subuh. Maksudnya itu pun satu bentuk kejahilan. Sedangkan bila dah umur 30 tahun baru rasa menyesalnya lah dulu remaja boleh pula tinggal. Bodohnya aku dulu. Kan? Tu jahil. Walaupun kita tahu kata dosa. Jadi dua bentuk ni diterima taubatnya bila menyesal. Bila kita rasa Allah, kenapalah aku ni buat ikut nafsu. Walaupun tahu, tapi sebab dia kalah dengan nafsu dia masa tu, barulah rasa bodohnya aku. Itu jahil lah. Maka bentuk macam ni diterimalah taubat dia kan. Innamat taubatu 'alallah. Okey kan. Iaitu dari segi taubat. Kemudian kita masuk hukuman lain pula ayat 19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu
padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Okay. Ada beberapa bab hukum lah kat sini. Yang pertama berkenaan dengan tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan secara jalan paksa. Apa maksud dia? Ayat ini bererti mewariskan perempuan menurut sebahagian adat Arab jahiliah, apabila seseorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain boleh mewarisi janda itu. Kan? Contohnya ayah dia kahwin dengan katalah zaman jahiliah dulu, bila dia kahwin, contohnya katalah umur 30, ayah dia umur 60 dah. Dia kahwin dengan wanita umur 30 contohnya. Kemudian ayah dia meninggal dunia. Jadi wanita yang umur 30 ni boleh diwariskan kepada anak pula. Itu zaman jahiliah, adat jahiliah. Dalam Islam memang tak boleh lah, isteri kepada ayah tidak boleh kahwin dengan anak ayah tu. Haram berkahwin, dia jadi mahram mu'abbad. Mahram buat selama-lamanya sebab dia isteri ayah. Tapi adat jahiliah, kita kata zaman jahiliah dulu mereka mewarisi isteri ayah, harta ayah, sebab wanita tu dianggap sebagai harta, kita kata komoditi, barang. Ayah dah meninggal dunia, tinggal isteri, ada 2 orang isteri, seorang umur 30, seorang umur 20 contoh. Semua isteri-isteri ayah yang ditinggalkan tu boleh diwarisi oleh anak. Tapi mak dia tak lah kan. Mak kita kata mak kandung tu jahiliah pun tahu tu mak. Tapi ni isteri ayah, bukan mak dia. Kalau kita ni mak tiri lah. Okey, jadi dalam Islam tak boleh, haram lah, tidak halal, haram. Maka anaknya ni warisi janda itu. Janda tersebut boleh dinikahi sendiri atau dinikahkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau dibolehkan menikah lagi. Maksudnya, jadi sebab dia menjadi barang, maka dia nak kahwinkan dengan siapa, orang tu kena bayar mahar dekat tuan dia. Dia jadi macam orang kata milik barang lah, kan? Boleh diambil, boleh ikut suka dia lah. Jadi dalam Islam tak boleh, haram buat macam tu. Okay, itu pertama. Bab pertama iaitu mewarisi perempuan dengan jalan paksa tu, itu yang haram lah. Dalam Islam haram. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Yang ni dari segi nak menyusahkan isteri kerana hendak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya. Zaman sekarang pun berlakulah, kita tengok kan dalam berita-berita macam mana biasanya bila bercerai lah, jadi suami tu akan usaha untuk menyusahkan isteri tu sebab nak ambil balik. Nak ambil balik rumah ke, nak ambil balik kereta ke, benda-benda macam tu lah. Tu pun haram. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Perbuatan keji yang nyata tadi kita sebut fahisyah tadi kan. Illa an ya'tina bi fahisyah. Fahisyah ni yang berkaitan jenayah seksual tadilah. Jadi bila suami tak boleh nak sabit kesalahan isteri. Sebab tu ada li'an. Kalau suami nampak isteri berzina, yakin, maksudnya dengan kuat, bila dibawa kepada hakim, kalau isteri tu tak mengaku, isteri kata tak, saya tak berzina, maka tak boleh. Kalau kita kata kita melaksanakan hukum hudud, kita tak boleh merejam isteri sampai mati sebab isteri tak mengaku. Yang saksinya suami seorang je, maka dibuat li'an, sumpah laknat. Begitu juga suami, maksudnya kalau isteri nampak dengan yakin bahawa suami itu berzina, maka isteri boleh mengadu kepada hakim untuk pisahlah, kan? Sebab kita kata jenayah zina ni dia banyak mudarat dia, boleh bawa penyakit kan. Jadi boleh difasahkan, boleh minta fasah ataupun nak buat li'an. Li'an tu fasah, perpisahan buat selama-lamanya. Tak boleh nak balik semula dah. Tapi kalau kita kata kalau fasah sahaja bukan li'an, nak kahwin semula boleh. Tapi dengan mahar baru, akad barulah. Jadi sebab tu dalam Islam kalau tuan yang buat jenayah tu tidak mengaku, kan? Dalam bab ni lah, bab seksual, kesalahan seksual ni, dan saksi pula seorang je, tak cukup 4 orang yang melihat dengan mata kepala sendiri,
Dia ada syarat-syarat pula saksi. Susah nak dapat 4 tu. Jadi seorang je, suami je. Maka suami tu, maksudnya isteri tu dikira nusyus. Nusyus, maka boleh kita kata dia adalah kita kata kesan-kesannya bila isteri nusyus ni. Maksudnya dalam tempoh perceraian ke apa, dia tak perlu dah bagi nafkah dan sebagainya lah. Sebab isteri tu nusyus. Okey. Yang tu dari segi nak ambil balik harta diberikan oleh suami. Jadi dalam ayat ni, Allah tujukan ayat ni kepada para suami lah. Maksudnya haram kepada suami untuk ambil balik apa-apa hadiah yang pernah diberi kepada isterinya. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Ni dipanggil wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaul dengan cara yang baik lah. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Okay. Wallahu a'lam. Okay, selesailah kita kata beberapa penerangan ke surat 80 ni. Ustazah, kawan ada tanya soalan tu ha. Oh, ada. Soalan jika ada solat fardu yang belum diqada, maka seseorang itu tidak boleh solat-solat sunat ke? Contoh solat qabliyah atau solat tahajud atau solat lain. Okey, bagus soalan ni. Bukan nak kata tak boleh terus. Boleh. Tapi dengan syarat kita buat juga. Maksudnya kalau kita boleh buat contohnya solat-solat sunat qabliyah. Katalah Zuhur, kita buat solat sunat qabliyah sebelum Zuhur, lepas tu kita buat solat Zuhur, lepas tu kita buat pula solat ba'diyah selepas Zuhur, lepas tu kita kena qada juga Zuhur. Paling kurang 2 kali kalau ikut mazhab Maliki dia buat ketetapan dua solat fardu. Maksudnya yang fardu tu kena buat 12. Rakaat lah 4. Tapi katalah tak larat lah. Kan? Tak larat lah. Jadi yang sunat qabliyah tu tak boleh buat lah. Maksudnya kena utamakan. Kalau buat satu Ustazah, qada satu Zuhur. Buat. Kalau kita mampu qada satu Zuhur saja. Maksudnya kita tak mampulah untuk buat solat sunat qabliyah. Kalau kita mampu buat solat sunat qabliyah, mesti utamakan 2 waktu dulu untuk qada. Boleh faham tak? Maksudnya macam mana 2 waktu tu tak apa nak jelas. Oh, tak faham. Okey. Tak apa nak faham. Satu yang tunai, katalah solat Zuhur 4 rakaat. Kemudian solat Zuhur qada 4 rakaat, solat Zuhur qada 4 rakaat. Jadi 8 rakaat yang qada, 4 rakaat yang tunai. Setakat ni boleh faham? Faham. Jadi 12 lah semua. 12 semua. Barulah Imam mazhab Maliki kata, barulah boleh untuk buat solat sunat. Maksudnya dia mampu. Tapi kalau tak mampu, lah qada pun boleh satu waktu saja. Maka kenapa nak utamakan yang sunat berbanding yang fardu? Boleh faham? Maka kena utamakan fardu. Kata, saya mampulah nak buat qabliyah pula. Buat yang fardu dulu. Okay, dia pun buat. Yang fardu, dah 2 waktu fardu yang diqada, barulah boleh tambah pula dengan sunat qabliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya. Maksudnya kalau kita bangun waktu tahajud tu, kita baru solat isyak 8 rakaat. 1 4 rakaat yang tunai, 1 4 rakaat yang qada. Kita bangun tengah malam pukul 3 pagi, solat dulu 4 rakaat qada isyak, baru solat sunat tahajud ke, solat sunat taubat ke. Sebab dah lepas dah syarat dalam mazhab Maliki, paling kurang 2 waktu kena qada. Boleh faham ke? Okay. Tapi kalau sebelum tu tak tahu pula ustazah kata tu kan, kena macam tu. Tak apa. Yang tak tahu tu sebab kita tak tahu, tak apalah, kita belajar. Dimaafkan. Cuma sebab apa? Mazhab Maliki tetap macam tu. Sebab itu 1 juta tu, 3 juta dah kat situ.
kita nak kejar yang RM500, ibaratnya dah. Kalau kita nak bagi faham, hak sejuta yang kita boleh claim tu, claim dulu. Hak RM500, RM200. Dari segi aulawiyat, keutamaan tu yang mana? Mestilah yang juta-juta kan. Ibaratnya macam tu. Tapi kalau kita mampu, dah claim 2 juta dah ni. 1 juta hak tunai, 2 juta hak qada. Nak buat jugalah hak 500, 200 contoh. Silakan. Tapi tak dinafikan dalam bab isu ni pun ada khilaf. Ada yang kata tak boleh buat solat sunat ni, yang pendapat yang syadid lah. Solat sunat ni tak boleh buat. Apa-apa pun nak solat, rasa nak solat tahajud, qada solat. Rasa nak solat duha, qada solat. Solat qada, bukan solat sunat. Qada subuh, qada zuhur, qada asar. Memang ada pendapat yang agak syadid yang kata tak boleh langsung solat sunat. Selagi tak habis qada, solat fardu. Sebab solat fardu lebih aula, lebih utama, lebih banyak pahalanya. Ya? Tapi ada pendapat kata boleh. Ada yang kata boleh, tak apalah. Solat qada pun solat, solat sunat pun solat, tak ada masalah. Tu dia panggil agak lenient lah. Dalam bahasa Arab dia panggil layyin, lembut sikit pendapat tu. Yang tengah-tengahnya macam mazhab Maliki, dia letakkan syarat. Yang mazhab Syafi'i agak syadid lah. Mazhab Syafi'i. Nanti Ustazah check balik dalam pandangan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, yang setakat yang Ustazah tahu ni memang kena habiskan solat qada. Selagi tak habis solat qada, solat sunat tunggu dulu. Yang Ustazah tahu macam tu. Pendapat mazhab Syafi'i agak syadid lah. Cuma kalau kita nak ambil pandangan yang agak, kita kata tengah-tengah lah, tak adalah lenient sangat. Ada pendapat yang agak lenient, kita panggil layyin, lembut lah. Dia kata tak apa, solat qada solat, solat sunat solat, tak ada masalah. Kita buat, yang penting istiqamah lah. Tapi mazhab Maliki kata paling kurang dua waktu solat. Lepas tu boleh nak solat sunat ke apa, dah kalau larat lagi boleh solat sunat. Kalau 2 waktu qada tak lepas, qada dulu. Jadi kalau soalan Asmawati tadi, mazhab Syafi'i yang setahu Ustazah dia agak syadid lah. Mazhab Syafi'i dalam bab ibadat ni memang agak syadid pandangan dia. Maksudnya strict. Cuma kalau orang tanya Ustazah, biasa Ustazah ambil pendapat mazhab Maliki untuk lebih ada fleksibel lah. Maksudnya nak buat solat sunat pun boleh, tapi pastikan dah selesai 2 kali qada fardu tu lah. Tapi ada juga yang kalau Ustazah nampak macam yang lenient, sebab dia perbezaan pandangan ni akhirnya berbalik pada individu tu lah, yang nak amal yang mana. Sebab ada juga yang beramal dengan mazhab Hambali, macam terutamanya yang macam dah memang kita tua dah tak larat dah nak qada ni. Malas dah saya Ustazah nak fikir lah berapa lagi tinggal, sakit, tak tenang rasa kan. Jadi kita ambil lah pendapat mazhab Hambali kalau rasa tak tenang macam tu kan. Tambah solat-solat sunat je lah. Boleh faham lah? Jadi bila ada perbezaan pandangan tu, dia lebih kita kata luas lah untuk kita beramal. Alhamdulillah. Okay. Tapi kalau macam Ustazah sendiri, Ustazah ambil yang pendapat mazhab Maliki lah. Lebih kita kata lebih dia tengah-tengah, tak adalah lembut sangat, tak adalah syadid sangat. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustazah. Sama-sama, harap jelas lah. Okay. Ustazah, kalau kita macam nak qada kan, katalah dekat kita duduk kat Mekah semayang apa nama, dekat Mekah kita qada kat situ kan, pahala dia 100,000 kali kan. Ya. Masjidil Haram, betul. Lepas tu satu waktu boleh dapat 100,000 waktu tak? Dari segi pahala,
Tapi dari segi ganti tu dia tak berganda. Oh. Hanya pahala yang berganda. Hutang kita dengan Allah kekal berapa bilangan dia. Cuma adalah macam yelah kita kata maksudnya kita kata yelah pandangan maksudnya untuk cover kita kata pahala-pahala yang kita dah dapat tu, maka kita solat dekat Masjidil Haram kita bolehlah cover dari segi banyaknya ganjaran tu. Dia sama macam puasa juga kan, zaman-zaman kita kata mungkin remaja kita dah balik, tapi zaman remaja puasa kadang-kadang tak puasa. Kita jahil zaman dulu, kita rasa tak payahlah puasa, kau orang tahu pun kita tak puasa contoh. Maka kita telah meninggalkan puasa tu, maka puasa tu wajib kita qada lah. Dan bilangan puasa yang perlu diqada tu kekal. Banyak mana yang kita tinggal tu, maka kita kena gantikan. Cuma dari segi fidyah, fidyah tu yang kalau kita sengaja melewat-lewatkan tanpa uzur, yang tu yang berganda. Kalau ikut fatwa Kedah lah. Tapi kalau fatwa Selangor ada yang kata fidyah tak berganda dah, kira banyak tu je, tak berganda dah fidyah. Okay, wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah, kalau tak ingat jumlah sebenar. Betul. Memang ramai yang tanya. Dan soalan ni pun bagus. Soalan ni ditanya juga kepada mufti. Mufti pun jawab, bila kita tak ingat, kita buat anggaran. Anggaran lah. Contohnya kita kita balik umur 13 tahun. Kesedaran datang umur 20 tahun. Kita dah tak tinggal solat lah. Tapi sepanjang umur 13, katalah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kira 20 tu dah okey dah. Maksudnya ada 7 tahun. Okay, jadi kita kira lah 7 tahun. Jadi setiap bulan kita datang haid 7 hari. Jadi kita tolak lah 7 hari tu sebab kita tak perlu qada yang hari masa datang haid. Jadi kita buat kiraan. Kita kira buat anggaran. Jadi tolak pula 7 hari setiap bulan. Itu anggaran. Bila kita tak pasti, kita buat anggaran. Kita buat kira-kira. Lebih kurang lah macam tu. Sebab dia tidak diminta untuk tepat. Tidak. Anggaran tapi pun cukup. Anggaran tu kena buat jugalah Ustazah Ya, anggaran tu kita usaha untuk buat lah. Macam yang mesti sebut, kita usaha, kita istiqamah untuk buat. Tapi ada juga yang kita yang macam kita kata kalau macam yang memang dah macam umur 80-an kan, dah tua tak larat. Jadi kita ambil lah mazhab Hambali, kata tak apa makcik untuk yang kita kata dah uzur ni ambil hak mazhab Hambali pun tak apalah makcik, sebab mazhab Hambali kata tak apa dah kira buka buku baru lah, tak payah dah fikir hak qada-qada tu. Buka buku baru, buat solat sunat. Tak boleh dah, tak payah claim dah. Tak payah fikir nak claim dah. Nak bagi apa? Nak bagi tenang hati. Jadi ada orang untuk diri dia lebih mudah ambil pendapat mazhab Hambali. Tapi ada orang dia kuat lagi, boleh lagi ni nak qada ni, boleh lagi nak claim ni. Claim lah. Sebab inilah pendapat yang lebih lenient sebenarnya ikut alim ulama, dia lebih, maksudnya kita boleh lagi cover kesalahan-kesalahan kita dulu, kita boleh ambil lagi juta-juta yang kita dah pernah sia-siakan dulu. Wallahu a'lam. Jadi kalau tak ada soalan dah, tak apa, kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, ada soalan berkenaan dengan tak cukup 5 waktu, kadang subuh, kadang asar, itu pun semua kena buat anggaran. Maksudnya kita yang tahulah berkenaan diri kita kan. Kita solat cuma tak cukup 5 waktu, subuh. Biasanya subuh yang aku selalu tinggal ni. So kira subuh je, sebab subuh. Ataupun isyak je, selalunya aku ni. Jadi semua tu sekadar anggaran lah, sekadar kemampuan kita. Kita cuba untuk claim balik, qada balik apa-apa yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja dulu disebabkan kejahilan kita. Kita buat anggaran sajalah.
Jangan risau, kita kata dalam Islam ni kita buat dengan tenang kan, kita buat anggaran, ya Allah inilah sekadar usaha aku kan, kita bertaubat, kita menangis malam-malam dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang lah. Okay, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah, terima kasih kawan. Assalamualaikum.